Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perkapalan Timur Laut Condor, Utara Reef North, Palawan, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga 24 Julai 2026. Keadaan ombak boleh mencecah 3.5 meter dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, bagi mengetahui keadaan semasa cuaca negara, kita ikuti pula paparan imej gemerada. Hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku melibatkan negeri di utara, negeri Pulau Pinang, Kedah, Perak, juga di timur negeri Johor, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, kita beralih pula kepada Malaysia Timur pula. Hujan berserta ribut petir sedang berlaku namun lebih tertumpu di bahagian Kuching, tengah dan utara negeri Sarawak. Keadaan yang sama juga sedang berlaku bagi kawasan pedalaman negeri Sabah. Manakala lain-lain bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Dapat diperhatikan, hujan yang sedang berlaku di Laut Cina Selatan mula memasuki kawasan perairan barat negeri Sabah dan keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian informasi cuaca yang dapat saya kongsikan buat waktu ini. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama, juga bacaan indeks pencemar udara IPU seluruh negara. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.